Kenapa orang kaya tak simpan duit yang banyak dalam bank? Ramai orang ingat bila kaya, lagi banyak duit mereka simpan dalam bank. Tetapi realitinya, ramai orang kaya lebih fokus kepada satu perkara, iaitu melindungi kekayaan mereka. Sebab mereka faham satu perkara yang ramai orang terlepas pandang, tuan-puan, iaitu nilai duit semakin lama semakin menyusut. Kalau kita tengok data inflasi dalam jangka masa panjang, kuasa beli hari ini tidak sama seperti 10 tahun yang lalu, tuan-puan. Sebab itu, ramai yang mula mencari aset yang boleh membantu mereka mengekalkan nilai kekayaan mereka. Salah satu aset yang sering menjadi pilihan ialah emas, tuan-puan. Now, cuba kita lihat, sekitar 10 tahun dahulu, 100 gram emas bernilai lebih kurang RM15,000 saja. Hari ini, nilai 100 gram sudah menghampiri sekitar RM70,000. Maka apa yang berubah, tuan-puan? Emas itu tetap sama, beratnya masih kekal 100 gram. Yang berubah sebenarnya ialah nilai mata wang dan harga emas dalam pasaran. Sebab itu, saya selalu cakap, tuan-puan, saya bukan simpan emas sebab nak cepat kaya, tuan. Saya simpan emas sebab saya tak nak nilai hasil titik peluh saya semakin hari mengecil setiap tahun. Ramai orang bekerja keras, tuan-puan, bangun pagi, balik ke malam, tapi tanpa sedar kuasa beli duit yang disimpan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Maka itulah sebab ni, tuan-puan, orang yang faham tentang kewangan bukan sekadar fokus kumpul duit, tuan-puan. Mereka juga fokus untuk melindungi nilai kekayaan yang mereka dah penat-penat bina. Dan kalau kita memilih emas sebagai salah satu instrumen simpanan kita, tuan-puan, jangan lupa tanggungjawab kita sebagai orang Islam, tuan-puan. Pastikan urusan kita patuh syariah dan jangan lupa tunaikan zakat apabila cukup syaratnya, tuan-puan. Saya percaya bukan semua orang mahu jadi kaya raya, tuan-puan, tapi semua orang mahu hasil kerja keras mereka hari ini masih bernilai pada masa hadapan. So, tuan-puan, kalau tuan-puan nak belajar bagaimana saya sendiri gunakan emas sebagai alat simpanan jangka masa panjang, boleh follow saya dan saya akan kongsikan lebih banyak ilmu keuangan dan simpanan emas secara mudah dan praktikal, tuan-puan.